Okay guys, ada orang mesej aku dan timbulkan lagi isu berkaitan dengan Sarah. Waktu aku ada buat satu video mana akan ditambah. Aku ada bagi tahu pasal video tu based on artikel di Sinar, PRU Sinar Harian waktu ketika itu, yang mana Sarah ditambah selepas PRN Sabah. Itu kata Anwar. So, apa cerita sampai sekarang ni tak ada lagi tambah. Aku pun tak boleh nak cakap macam mana lah. Cumanya aku nak bangkitkan balik isu ni ada berkait dengan bakal yang kita akan tempuhi sewaktu PRU. Tak lama lagi, tak tahulah bila lah kan. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Mungkin ada di antara korang anggap benda ni adalah dah benda lama kan, buat apa nak bangkit-bangkit lagi. Tetapi untuk pengetahuan korang, perkara ini mungkin akan berlaku sekali lagi. Okey, kalau berikutan dengan keadaan kata pilihan raya, yang mana dengar-dengar ada kata akan diawalkan lah, ada kata lambat lagi lah. Tetapi ini yang akan berlaku. Aku nak bacakan satu paparan ini supaya kita sebagai rakyat Malaysia sedar. Okey, mana bagaimana ahli-ahli politik ataupun pihak-pihak atasan yang mungkin akan berlaku sekali lagi janji manis ini. Jom kita tengok. So, waktu ketika pilihan raya Sabah yang lalu pada 27 November, yang mana Sarah ditambah selepas PRN Sabah, dan malah perkara ini tidak berlaku disebabkan tak menang kot. Kita tak tahulah. Okay, aku malah nak baca. Cumanya aku just nak select the point, the main point yang patut kita ambil tahu sebagai rakyat Malaysia. Jangan anggap perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh kerajaan ataupun sesiapa sahaja, parti-parti politik, kononnya nak itu, nak bawa ni, nak apa semua, korang perlu percaya. 100%. Sebab mereka adalah orang politik. Orang politik, kalau korang perasan apa maksud orang politik ini, of course, bukannya mereka ini adalah orang yang 100% boleh dipercayai. Sebab diorang masing-masing ada agenda mereka masing-masing. Okay, lagi-lagi untuk merebut kuasa, pangkat dan kata mereka punya nama lah sendiri. Dan kalau dalam time pilihan raya, aku rasa korang semua tahu. Okay, mereka ni memang akan kata turunkan ego mereka untuk mereka ini dianggap berjiwa rakyat. Okay, untuk menagih simpati supaya korang boleh select dorang. Itu je. Lepas tu bila mereka dah di bawah posisi mereka masing-masing ataupun dah ada kuasa masing-masing, mereka akan lupakan. Okay, walaupun benda ini boleh dianggap, korang kata, oh, tempat saya dia punya parlimen dia berbeza berbanding dengan yang sekarang. Tak apalah, terpulang lah. Tetapi in the fact, itulah acuan mereka, itulah template mereka. Muka ini, dia boleh jadi propa ataupun talam dua muka yang biasa untuk korang tahulah. Aku tak kata bagi pihak kerajaan sekali. Aku bagi tahu semua orang-orang politik adalah demikian. Kata sekarang lain, kemudian mungkin boleh jadi lain. So sebab itulah video ini dibuat sekadar peringatan. Kalau ada perkara-perkara yang akan menjanjikan sesuatu untuk korang dengan mengena dengan keadaan tertentu ataupun boleh dikaitkan dengan pilihan raya, of course, korang sebagai rakyat, sinilah korang juga kena ambil kesempatan. Bagaimana korang nak ambil kesempatan? Korang kena jadilah rakyat yang bijak. Bijak macam mana? Terpulanglah kepada korang. Cakap lebih, korang takkan buat pun. Mungkin kalau diorang bagi duit ke apa ke, ambil je lah. Kan? Kau nak anggap dia rasuah ke apa, ambil je lah. Lepas tu undi, korang yang tentukan. Yang mana korang rasa itulah yang terbaik. Cumanya please lah, jangan mudah dipancing oleh golongan-golongan ini. Apa kata korang dalam hal ini? Komen saja ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.